Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak main game horror. Tajuk dia Anomaly House. Game ni saya tak tahu lagi macam mana. So dia boleh main sampai 6 orang sebenarnya. Tak tahu lah boleh main seorang ke tak, sebab paling sikit dalam satu server tu kena masuk 4 orang. So kita masuk je lah yang ni. So, game ni sebenarnya kita kena teka anomali apa yang tengah ganggu dalam rumah kita tu. Okay, cakap dengan ni parent. Tak nak tengok makanan ni, memang tak boleh ambil. Boleh ambil. Ni kalau buka ni boleh keluar. Okay. History carefully and look for odd things for the entire night. Tapi macam mana nak bagi sanity kita sentiasa tinggi kalau okay, so parents dah keluar. Saya nak try buka pintu ni. Kita biar buka ni pintu belakang ni. Mungkin kita akan nampak ada something masuk ke. Kita boleh nampak. Oh, ni pintu keluar kot. Ni pintu keluar kot. Adakah dia akan jadi benda yang sama? Ataupun sebab anomali dia tadi macam banyak, so mungkin dia akan trigger dengan cara lain. Kat bilik ni tak ada yang pelik. Sanity tu berkurang tapi nya. Macam mana nak bagi dia tinggi? Okay. Strange light. Move object. Oh, door slam. Oh, aku tak dengar tadi. Ada imaginary ni strange imagery. Oh, dia kena macam tu. Okay, faham. Dia macam satu-satu. So missing object ke ada ke? Kita tekan je lah apa-apa yang ni tadi dah. Weh, aku pakai tekan je weh. Okay, sekarang ada 2 pagi Aduh, lambat betul dia punya tu. So guys, kita try je lah report apa-apa Okay, that thing happen again. Aku tak tahu, aku pakai tekan je. Strange light. Tak ada. Dia kalau gegar ni dia yang ni. Aku tahu. Move object. Aku pakai tekan je weh. Okay, ni strange light. Ya. Strange light. Strange light. Takkan kena duduk dekat dengan lampu.
Sanity aku dah 5. Eh, macam pelik. Kita tekan dulu semua. Allah. Okay, ni lampu dah terpadam ni, aku tak tahu. So please don't. Sanity dah tak ada weh. So tak boleh duduk diam juga, dia akan serang. Tapi tadi dia nampak lah. So macam mana dia game Anomaly House ni, dia kena teka apa yang terjadi dalam rumah tu. Lepas tu kita kena buat report lah. Kalau nampak macam benda bergerak ke, gambar jatuh ke apa, gambar hilang ke apa. So macam tu lah game dia. Saya just nak try je tadi macam mana kan dia punya game ni. Game dia simple, senang. Tapi jump scare dia memang seram lah, terkejut. Okay, sampai situ saja video kita kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, bye bye.